Waktu zuhur dah masuk. Jom salat. Nanti kalau tangguh makin rasa berat. Korang pergilah dulu. Aku rasa betul-betul penat hari ni. Penat? Sebab apa? Kerja sekolah banyak, otak serabut, badan pun rasa letih. Kami pun penat juga. Tapi solat tu tak kena jaga. Aku bukannya nak tinggal solat, cuma rasa malas sikit. Malas tu ujian sebenarnya. Ujian? Ya, ujian istiqomah. Nak buat kebaikan masa senang memang mudah. Tapi bila susah, iman pun rasa turun. Sebab tu Rasulullah SAW ajar kita tentang iman dan istiqamah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qul amantu billahi wa'malus salihati wastaqim 'alaiha." Terjemahannya, aku beriman kepada Allah dan lakukanlah amal soleh serta istiqamahlah padanya. Apa maksudnya? Maksudnya bila kita beriman, kita kena terus buat kebaikan dan istiqamah walaupun kita penat atau lalai. Jadi iman ni bukan sekadar rasa rajin je lah. Ya, iman kena dibuktikan dengan perbuatan. Aku sedar sekarang. Aku biarkan rasa penat kawal diri aku. Tak apa, yang penting kita sedar sebelum jadi kebiasaannya. Istiqomah ni bukan buat banyak terus, tapi sikit-sikit tanpa berhenti. Kalau aku lalai lagi, tolong tegur aku ya. Itulah fungsi kawan-kawan, saling mengingatkan. Kita janji sama-sama jaga solat. Janji, aku akan cuba terus istiqamah walaupun susah.